Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel. Apa kabar teman semua? Oke. Itu benda ni nak pergi ke pasar sama tungku. Nak berbeli barang. Di lauk lah sebenarnya, lebih di lauk. Oke, kami ada benda nak pola. Kami nak mula benda tu lama dah. Daripada arwah mak memang masih ada lagi, tapi si terpola-pola si Randi nak mula di sini. Jadi kami tekat hari tu kami nak mula juga. Itu tu esok lah. Jadi kami nak pergi beli lawak dulu. Pas ya mau jadi pola kita pola terus lah. Okey, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Untuk ni join kami. Baru bangun tidur. Kami tadi baru beli kerja, siap terus nak pergi pasar. Okey. Jadi yalah, harap semuanya berjalan lancar. Lah tenang kah? Apa benda yang nak pola? Okey. Right pak. Yang ni nak pergi tempat tungku lah, beli manok, beli sayur. Yalah. Okey. Jumpa lagi. Okey, bulan ni dah sampai pasar tempat tungku. Okey, jadi kami akan beli sayur dekat Boulevard. Kami akan beli manok dekat Freshmart. Okey. Nak ni nak pergilah. Okey nya. Belum mandi tu. Jom. Okey. Ni selesai membeli barang. Jadi nak balik ke rumah, nak siapkan. Okey, pas siapkan baru kita edarkan apa yang patutlah. Okey, harap saya dah rintangan, harap saya apalah. Saya ada masalah. Jadi yalah, memanglah tu ikhlas. Mak nak mula benda tu, tapi mak masih ada lagi. Dah 2 tahun lebih mak masih ada. Si berbolah, jadi hari tu kami dekat nak mula juga. Okey. Ni nak beli rumah lo, nak siap ke barang semua. Beli rumah. Alright, beli rumah. Okey, beli rumah. Okey. Manok besar tadi 2 ekor. Kita ada kobis, kita akan masaknya masak kicap. Kita kobis dengan tu kita akan gorengnya campur telur. Kita mula sayur campur. Ya, ada tipe ini ya, megang tapau. Okey, niat kawan, niat kami cakap pada tadi nak memasak. Tu masuk tutup dalam 20 pack, 20 lebih pack kah. Kami nak berbagi dekat orang kah, tu mas kali gelandangan ke apa kah. Okey. Pantai. Okey. Kita tenanglah gelandangan ke orang-orang yang kerja musim-musim parite ke orang no. Okey kawan, kami nak masak dah tu. Macam tadi manok nak masak kicap, sayur campur. Okey. Dah siap pula bung kita tapau nya. Masuk dengan tapau ya. Tambahlah berjalan. Okey. Ini siap barang lo, okey? Okey, kami akan start masak. Dah ambil blender. Okey. Nanti kita masak manok kicap, okey? Okey. Masak okey, kawan. Sambil lah untuk masak kami nak potong carrot dengan kobis. Kena masak sayur campur. Okey. Ayam kicap kita selama ini masak. Jadi kita proceed dengan kita pun sayur lah. Sayur dah potong. Okey, mama dah siap. Okey, mami Rain tengah bikin nasi. Okey. Semoga dipermudahkan urusan kami orang itu. Okey kawan. Okey, sudah siap. Dah packing dah. Okey, itu tadi yang kami orang masak tadi. Okey. Tak boleh nampak situ.
Ada manok, ada sayur. Okey, Ya pedas guys. sudah pedas. Okey, benda tu kami nak edarkan lah dekat orang yang yalah, terutama sekali kita jumpa gelandangan pula. Jangan edar-edarkannya. Okey, kita kongsi-kongsi rezeki sikit. Okey. Jadi kami orang nak bergerak dulu. Takut terlambat. Jam dah 12 lebih tengah hari. Mungkin masih ada jumpa gelandangan. Mungkin kita akan bagi-bagi dengan orang yang apa? Orang-orang yang mesin parita ataupun orang yang mesin rumput lah, mana-mana aja lah. Okey. Tapi target kita memang gelandangan lah. Lama dalam molah tu dari arwah mak ni ada dulu. Jadi kalau kita on je. Jadi kita akan cerita, okey. Pasal kita ada usaha dah. Okey. Jom kita. Okey. Start tu awal-awal tu kita mula 5 bungkus dulu lah. Okey. Sampai 4 tadi macam lambat je kami. Ingat mula dalam 20 ke 25 bungkus. Siapa? Kita akan pusing-pusing cari orang yang kurang nasib baik. Kita akan bagilah. Okey. Kurangnya kita nolongnya nasi lapar tengah hari tu. Alright. Okey, orang on the way dah. Bukan nak gerak dari rumah. Harap kita ada jumpa lah kelak. Okey. Ambil kelas malah tu. Saya dah harap apa pembalasan lah. Mungkin ada orang madah kami nunjuk-nunjuk tapi ini kata-kita lah. Asal Tuhan tahu kami ikhlas. Okey, bila lama nak mula benda tu. Lepas mula tu next time mintu habis pula. Lain kali kami asal aku tak nak mula lagi lah. Mungkin sebulan sekali atau sebulan sekali. Okey, nak pergi dulu. Nanti jumpa lagi. Okey, nampak orang sikit je tadi. Ada 3 orang. Kita ni lah. Kita tak payah pergi sidanya lah, mesti dah mahu. Okey, jom kita. Okey, selesai. Dalam sampai sejam edarkan di tempat tungku ya tadi. Syukur kita kongsi rezeki. Selesai. Okey kawan, selesai dah. Kita kongsi rezeki. Kita start dah bulan tu. Harap ada rezeki kita mula lagi bulan depan. Ataupun kita mula lagi ujung bulan tu. Plan nak mula sebulan sekali. Kalau ada rezeki lebih kita mula 2 bulan sekali. 2 kali sebulan. Okey. Bukan nak nunjuk-nunjuk ataupun bukan nak ada. Benda tu plan lama dah. Dah 2 tahun lebih dah sebelum mak kami meninggal dulu. Okey, plan nak mula dengan arwah mak kami tapi yalah si dah pola hari tu. Kita lajak, kita try je. Syukur. Semua berjalan lancar. Okey, siapa yang dah kami beri tadi kalau rasa apa yang kami masak, apa yang kami beri kurang memuaskan ataupun kurang sedap, kami minta maaf lah. Biar kami ikhlas beri, sudah perlu apa-apa balasan. Okey, doakan kami sehat dan keluarga kami sehat je dah. Harap kita ada rezeki kita mula lagi akan ketang. Tadi sih sempat mula banyak. Jam udah lambat dah. Dah 12 lebih takut orang dah makan. Dan di sekolah semoga dimudahkan. Terima kasih lah. Harap lain kali dapat mula lagi. Okey, sekian video kami. Sebenarnya join mula Kosa Miri bolehlah kontak kami, kita rancang sebenarnya kita mula pusing-pusing Kosa Miri kan cari. Tadi kami mula kata tungku je. Tungku ada yang berkhidmat untuk kita cuci longkang. Ya tadi kami jumpa, kami beri pasya orang-orang yang usaha cari duit. Siapa susah yalah kami mula sebab rasa saya belum makan singgah benar juga belum makan bagilah. Okey, jadi ada orang nak join ataupun nak
Dan kami mula akan datang, boleh lah kontak kami saja, cari komen-komen kat di bawah lah. Oke, sekian video kami. Terima kasih sudah menonton. Oke, sekali yang ada kami mula tu bukan nak nunjuk apa ada rezeki lebih bulan tu, olah lah kita kongsi rezeki. Tuhan bagi rezeki kita kongsi lah sikit-sikit. Oke, sekian, bye.